Cerita Abu Hazim lagi. Kemudian Umar pun menangis dengan tangisan yang panjang. Setelah itu beliau pun berkata, "Wahai Abu Hazim, bukankah munasabah aku menguruskan diriku semata-mata untuk melepasi halangan ini, yang mana hasilnya aku dapat menyelamatkan diriku pada hari ini daripada halangan tersebut. Namun begitu, aku tidak yakin bahawa aku akan berjaya di dalam menghadapi ujian memerintah urusan manusia pada hari ini." Manusia mula bercakap-cakap mengenai keganjilan yang menimpa diri Umar. Lantaran itu aku pun berkata, "Kalian semua hendaklah berhati-hati ketika bercakap-cakap mengenai diri Umar, kerana apa yang sedang berlaku kepadanya sebagaimana yang kalian lihat sekarang adalah seumpama orang yang berjaga di waktu malam." Setelah itu dengan tiba-tiba peluh membasahi tubuh Umar dengan banyaknya, sebagaimana peluh yang mengalir di waktu hari sangat panas. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui tentang keadaannya di saat itu. Kata Abu Hazim, tiba-tiba Umar terjaga daripada tidurnya dan tersenyum. Lantaran itu aku segera bergegas mendahului orang ramai menghampiri Umar untuk bercakap dengannya. Lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku lihat sesuatu yang luar biasa telah berlaku ke atas diri tuan tadi. Semasa tuan terlena tadi, aku lihat banyak peluh mengalir keluar daripada tubuh tuan sehingga membasahi sekitar tempat tuan tidur. Kemudian tuan menangis sehingga kuat ratapan tuan dan selepas itu tuan tersenyum." Umar pun bertanya kepadaku, "Wahai Abu Hazim, adakah engkau telah lihat semuanya tadi?" Jawabku, "Benar tuan, dan orang ramai yang berada di sekitar tuan pada masa itu melihatnya juga." Umar pun bercerita kepadaku, "Wahai Abu Hazim, ketika mula-mula aku meletakkan kepalaku, dengan tiba-tiba aku tertidur. Di saat itu aku telah bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku. Dan ketika itu semua makhluk telah berhimpun. Ada seseorang yang memberitahu bahawa makhluk manusia semuanya 120 saf memenuhi ufuk, di mana 80 daripadanya adalah saf umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua makhluk manusia ini bergegas ke arah suara yang menyeru mereka berulang-ulang kali supaya menuju ke tempat perbicaraan. Tiba-tiba ada suatu suara berteriak, "Di manakah Abdullah bin Uthman, Abu Bakar As-Siddiq?" Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menyahut seruan tersebut. Kemudian beliau pun diambil oleh para malaikat dan diletakkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu beliau telah dihisap, dipalingkan dari tempat itu dan seterusnya dibawa ke arah pihak kanan. Umar bercerita lagi, kemudian dipanggil pula nama Sayyidina Umar. Setelah itu beliau pun dihampiri oleh para malaikat yang kemudiannya meletakkan beliau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu Sayyidina Umar telah dihisap sebagaimana Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Setelah itu beliau pun dipalingkan dari tempat tersebut dan seterusnya diperintahkan bersama-sama Sayyidina Abu Bakar memasuki syurga. Kemudian dipanggil pula nama Sayyidina Uthman. Lalu beliau menyahutnya. Setelah itu beliau telah dihisap dengan hisap yang sangat mudah dan selepas itu diperintahkan memasuki syurga. Berikutnya dipanggil pula nama Sayyidina Ali yang kemudiannya telah dilayan sebagaimana sahabat-sahabatnya sebelum ini dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Kata Umar, setelah aku merasakan giliranku semakin hampir, dengan tiba-tiba aku jatuh tersungkur dan dalam masa yang sama aku lihat ada suatu kaum sedang dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak tahu apakah kesudahan balasan bagi mereka. Tiba-tiba penyeru tadi telah memanggil namaku. "Di manakah Umar bin Abdul Aziz?" Lalu bercucuran peluh dingin keluar dari tubuhku. Kemudian aku telah ditanya mengenai semua perkara, sehingga kepada apa yang pernah kupintal, pernah kulukis, dan sehingga kepada sekecil-kecil perkara yang pernah aku lakukan semasa di dunia, iaitu sehingga sekecil-kecil selaput buah tamar. Aku juga dipersoalkan terhadap setiap hukuman yang telah kuputuskan, tetapi akhirnya aku telah diampuni. Kata Umar lagi, setelah itu aku pun berjalan melintasi suatu bangkai yang telah dicampakkan. Lalu aku pun bertanya kepada para malaikat, "Siapa ini?" Jawab mereka, "Jika engkau menegurnya, nescaya dia akan bercakap denganmu."
Aku pun menyentuhnya dengan kakiku. Lalu bangkai tersebut pun mengangkat kepalanya dan membuka kedua matanya. Lantas aku pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Dia lalu membalas pertanyaanku dengan katanya, "Siapa pula engkau?" Jawabku, "Aku Umar bin Abdul Aziz." Dia bertanya lagi, "Apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadamu?" Jawabku, "Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan limpahan nikmatnya kepadaku dan sahabat-sahabatku." Lalu dia katakan kepadaku, "Tahniah buat engkau dengan nikmat yang telah engkau kecapi." Kata Umar, aku pun kembali bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Jawabnya, "Akulah Al-Hajjaj. Aku telah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu aku dapati Tuhanku sangat keras azabnya. Dengan perintah Tuhanku, aku telah dibunuh berulang-ulang kali, iaitu sebanyak pembunuhan yang pernah aku lakukan semasa hidup di dunia dulu. Sekarang aku masih berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menanti keputusan pengadilan sebagaimana menantinya mereka yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sama ada ke syurga atau ke neraka." Kata Abu Hazim, setelah mendengar cerita mimpi Umar bin Abdul Aziz tersebut, aku pun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa aku tidak akan menganggap sesiapa saja dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengucap dua kalimah syahadat di saat kematiannya bahawa ianya wajib memasuki neraka. Ini panggil husnuzon kepada sangka baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kecil, mimpi-mimpi Umar yang lain. Muzahim, khadam Umar bin Abdul Aziz, meriwayatkan daripada Fatimah binti Abdul Malik, katanya, "Suatu ketika di pertengahan malam aku telah terjaga dari tidur. Kerana itu Umar juga turut terjaga bersama-sama denganku. Kemudian beliau berkata kepadaku, Sesungguhnya baru sebentar tadi aku bermimpi dengan satu mimpi yang sungguh menakjubkan. Lalu ku katakan kepada Umar, aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Oleh itu ceritakanlah mimpi tersebut kepadaku." Jawab beliau, "Aku hanya boleh menceritakannya kepadamu pada besok paginya." Kata Fatimah, isteri dia, bila fajar subuh telah menyingsing, muazzinnya pun mengazankan solat subuh dan Umar pun terus keluar ke masjid bersembahyang subuh bersama orang ramai. Kemudian Umar kembali dan terus memasuki bilik tempat beliau bersuluk. Bersuluk ni orang berzikir yang khusus, tidak mahu diganggu, dan dia full concentration lah memberi penumpuan tentang zikir dan apa-apa yang amalan yang untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala secara khusus, dan dia tidak boleh diganggu di batu itu. Aku pun segera mendapatkannya di tempat tersebut dan aku katakan kepadanya, "Ceritakan kepadaku mengenai mimpi semalam." Cerita Umar, "Semalam aku bermimpi telah pergi ke suatu tempat yang luas dan berwarna hijau, seolah-olah tempat tersebut suatu hamparan permaidani hijau. Kemudian aku terpandang sebuah istana berwarna putih. Di dalamnya seakan-akan warna perak atau warna putih susu. Tiba-tiba dari dalam istana tersebut keluar seorang lelaki yang kemudiannya berterak dengan sekuat-kuatnya, 'Di manakah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Tiba-tiba muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah istana tersebut dan terus memasukinya." Sambung track seterusnya.